Ni yang macam ni Ni kabel power kabel power. So first kali kalau robot tak on, kena make sure that switch ni on lah. In order to have a normal startup, composite cable ni normal startup composite cable ni kena connected. Sebab apa? Dia composite cable. So ni jenis ni biasa lah, heavy duty ni jenis Berapa motorcycle dia? Mating cycle, kita nak mate je dia. Oh okey. Kita boleh buka masuk 500,000 kali. 500,000 kali. Kalau ni berapa? Sikit je. Barangkali yang berarti rosak Untuk power. Bahaya lah. Betul. Ya. Contoh shot ni. Sebab tu soket outlet kita semua macam tu. Main sebab tak ada power. Kalau kat sini ada power ke apa? Bila loose connection, maksudnya VGC stop being pressed. Dia sebenarnya kita boleh connect berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 VGC stop kita boleh connect dekat robot. Masa itu ada satu button power. Ni. Yang ni kan ni? Ni kan? Mana? Ni. Ni. Bukan. Terima kasih. Itu VGC stop. Tam power. Patah juga batin dia. Kita tekan je. Okey, alang teknik tekan macam tu kita tengok lampu dia jadi warna apa. Ya kan. Dia lampu dia akan keluar. Teknik tekan stop dulu, tekan power kan. Lampu dia akan saya tekan power dulu ni. tekan stop dulu kan. Ni saya tekan sini, power sini dulu. 4 lah. 3. Hijau 4. Hijau running. Merah, hijau, biru gelap, biru cair. Ni lepas tekan emergency dengan start tadi. Communication protocol AutoCAD, dia nak ensure that semua slave tu able to communicate with controller. Kalau salah satu lost connection, bila dah lepas dia takkan start. Sebab safety lah. Okay, so keluar, ni betul lah, ni maksud start sequence yang betul. Jadi bila tekan start sequence, ini adalah start sequence yang normal. Normal maksudnya keluar je TM flow ni. Kan, dia keluar TM flow kan? Dia keluar TM flow ni maksudnya start sequence yang paling normal sekali lah. Ni okey, kita boleh proceed dengan next phase dan sebagainya. Ada dua cara. tak normal. Tekan button start lama-lama. Tekan button power lama-lama, dan lagi satu kita boleh shutdown dekat sini. Ada lagi satu button shutdown. Okey, dia akan menyala lepas kita log in. Kita tak boleh log in lagi, kita try shutdown dulu sini dulu. Tekan lama-lama sampai bunyi. Okey. So dia dalam shutdown sequence, dia tengah bagi tahu. Tengah shutdown lah. Ya betul. Kita bagi tahu shutdown. Tapi ditutup kan. Tak nampak. Tak nak, dia cover je. Saya tak. Okey, sama. Dia dah shutdown lah. Shutdown Okey. sekarang dari masa So 60 abnormality. Sekiranya Okey. dia sebenarnya saya tak boleh guna definisi disconnected. Dia sebenarnya dia akan loop dengan emergency stop. So end up sebenarnya bila emergency stop tekan, kita tak boleh kita tak boleh nak start up dia using normal sequence lah. Okey, boleh tekan start. Start. Bawah. Power je. Dah. Ni dah. Ni je. Okey, dia akan start up macam biasa, tapi dia cuba nak booting. Kita tak boleh masuk TM flow ni, antara satu safety features yang TM buat ataupun Omron buat. Kita tak boleh nak masuk ke dalam robot ni. Robot ni tak boleh nak boot up dalam keadaan sudah dia stop dalam keadaan emergency stop tertekan. Kita tak boleh nak boot up. Sebab apa? Bila kita tekan emergency stop, dia berbalik tadi macam dia bergerak sikit kan. Tadi kan. Dia nak establish communication dengan slave yang ada kat dalam ni, tak boleh. Dan RJ45 tu pun tak respon sebenarnya. Dia akan define kat depan nanti. Saja. Dalam boot up menu tu antara error code yang ada lah. Tapi dalam keadaan macam ni pun sebenarnya dia make use lagi satu. Kita boleh ni tekan emergency stop tertekan. Lock file. Robot ni dia ada lock file. Dia tekan lah. Cuba tekan export. Sekejap. Sebelum tu kita tengok ni dulu. Okey, cara nak boot up balik, masuk pada dalam tu. Release balik. Dia berklik laju kan. Prosedur sebenar according to machine safety, ada EN 634 tak salah. Bukan. Ibarat macam kita release emergency stop, tiba-tiba silinder keluar kan. Tak boleh. Kalau mesin yang tak ada dengan interface dengan living things, tak ada masalah kan. Tapi kalau yang ada interface dengan living things, memang kena tekan reset button.
So kita tekan reset button ni adalah button stop lah. Stop. Dia tekan lama-lama, dia bunyi tu dah boleh release lah. Okay, sekarang ni dia dah ready. Continue je booting. Tekan continue booting. Continue booting. So kita bagi dia communicate, kita bagi software tu recognize balik slave yang ada. Yalah, kita bagi dia recognize balik slave yang ada kat dalam robot. Dia nyala gitu maksudnya dah okey lah. Okay. Alright. Nak tengok abnormality lagi tak? Satu lagi lah. Satu lagi abnormality. Cuba buka tu ni. Buka yang looping satu dia tak boleh. Kalau kita buka composite, Kalau kita yang ni kita nak masuk dalam dia punya sort of engineering mode lah. Masalah macam tadi. Ini kita shutdown ni kan? Ini saya shutdown. Shutdown dulu untuk error pula RM11,000 ni harga dia ni. Saya nak tukar baru. Okay. Dia ada kaitan dengan ni. Saya nak bawa keluar ni sebenarnya. Ni dia panggil engineering dongle. Engineering dongle ni sebenarnya user tak boleh dapat pun. Tapi saya kata saya nak buat sendiri. Jadi Om Bram bagi je. So di engineering dongle ni untuk kita okay. Tekan ni dulu. Lepas tu saya power up. Immediately lepas power up, saya release emergency stop. Okay. Saya biar dalam keadaan unreset. Unreset. Tak tekan stop tadi. Saya biar dalam keadaan unreset. TM flow boleh masuk. Robot akan indicate. Kita tengok warna dia. Light blue. So light blue ni Semi error ke apa? dia dia keluar error ni. Motion change. Maksud dia recognize. Dia dah recognize slave kat dalam arm robot ni. Tapi dia tak allow to operate. Okay, itu yang tu Tekan ni lama-lama. tekan okey. Tekan okey. Reset balik. Okey, dah. Triple ni. So admin je lah yang ada. Oh, admin ya. Kalau ni kita tukar hari ni kita jadi student semua. So guna student. ID student, password pun student. Login. ID student. Password pun student. Password student juga. Sama. Tu okey. So kita dah login tapi kita tak control lagi dia. Cuba tekan get control. Boleh tak? Get control lah. Boleh? Release control. Tak. Okey, bila tekan get control maksudnya kita dah control robot ni. Dia dalam dia masih dalam auto mode tapi kita dah boleh control. Control lah. Okey. Sekarang ni kita nak masuk kepada interface project. Connect. Ni page connect. Sekarang ni page connect. Page connect. Okey, ni sekarang connect. Kalau kita nak pergi kepada interface project. Okey, tekan interface project. So dia kata tak boleh sebab dia dalam auto mode. Kita kena tekan manual mode dulu. Tekan manual mode. Tekan. Mana ni? Okey, dia masuk dalam manual mode, ring jadi hijau. Dan kita boleh access project. Okey, ada 3, start new, save dengan existing. Start new lah. Start new, training day 1 lah tulis. Tak boleh space semua kena unique. Unique nombor pun boleh underscore day 1. Okey. Lagi semula. Ni. Training day 1. Okey. So kita dah ready dah. Pada ni kita dah masuk shutdown. Okey. Tak ada hal lama kan? Tekan lah. Boleh je lah shutdown kan? Power lama-lama je kan? Tak ni. Lagi satu. Ni. Waktu ni bila kita login je kita dah jalan kan? Shutdown. Lambat pula tu start. Okey. Lagi satu cara bila kita dah login masuk kita boleh shutdown TM flow. lah. Tadi tu hard shutdown. Itu soft shutdown lah. Kita dah off, kita tak off lagi. Lambat dia tunggu kan? Sebab dia tengah countdown 60 second. Standard 5 second je. Kalau tak ada end long. So semua dah ada. PLC dah connected, sana dah connected. Dan kita boleh akses robot gunakan wifi sebenarnya. Kalau tengok dekat wifi kita, URTF. Kita boleh akses robot menggunakan URTF ni. Kita boleh akses semua line dalam PLC menggunakan URTF. Password dia tu.
Print UMP 2022. Okay. Ini projek ni Windows pertama kita. Okay. So first kali kita ada main menu tu lah. Baik. Okay. First kali kalau dekat main menu ni adalah main menu untuk kita akses segala benda lah. Okay. Connect ni untuk kita pergi balik kepada interface asal tadi. Okay. Kat sini kita boleh tahu IP dia. Kita boleh tahu, kita boleh get control dengan release control lah. Okay. Yes. Kita boleh get control dengan release control. Lepas tu kita boleh view. Contohnya bila kita dah run robot ni dalam auto mode, kita nak view dia punya nodes mana dia tengah run. Setting ni adalah di tempat di mana kita nak pilih. Dalam auto mode, control balik. Okay. Ni semua file yang student dah buat, sebab kita dah mengajar dah student. So student buat, kita nak pilih nak run file yang mana. So maksudnya kalau bahasa manufacturing ni dia kata recipe lah. Recipe ni current ni maksudnya kita tengah pilih file ni lah. Tapi kita tak program apa-apa lagi kan. So dekat file ni kita boleh nampak double file dengan state robot yang kita dah configure. Buat masa ni kita tak configure apa-apa, default dia 5% lah. Slow ni lah. So 5% ni depan tu persen, belakang tu dia punya speed ni. Okay. Itu untuk view, untuk run setting. Projek tadi lah kita nak masuk, nak editing dan sebagainya. Setting ni untuk kita masuk kepada setting robot. Sistem sama juga sistem robot. Kat sini lah ada collaborative mode dan sebagainya. Tapi nanti kita sentuh lah. Last kali shutdown. Alright. Itu dalam main menu. Ni saya open balik training day 1 tadi. Okay. Yang ni dia punya sub menu. 3 ni kita dah tengok. Okay, step run ni kita nak run macam debugging lah. Kita nak run satu line sebagainya. Point manager ni kita nak tengok point-point yang kita dah define default point. Buat masa sekarang ni tak ada lah kan. Point 1 ni pun start lah. Sebenarnya tak ada apa-apa lagi point yang kita teach. So base manager ni pun sama juga. Macam point manager. Okay, controller semua kita nak access robot movement, menggunakan join ke, menggunakan base ke, menggunakan 2 point ke pun boleh juga. And then dia ada I.O. Tadi yang saya tunjuk I.O yang kat bawah tu kita boleh access I.O. So I.O ni sebenarnya dah wire up. Contohnya nak nyalakan lampu merah tu. Semua dah ada Okay. Ini nak onkan gripper. Kita dah saya tutup pneumatic. Okay. Atas ni input dah. So inputnya 3 ke 4 ni adalah button ni. Ni normally close Okay. Tak ada labeling ke? Ada ni. Tak, maksudnya kat sini. Oh tak ada. Macam nak tahu. Ni? Aku nak tengok situ lah. Situ. Kita tengok situ. Okay. Juga advance juga. Variable ni kita boleh define apa-apa. Contohnya kita nak buat counter. Kat sini lah kita define variable tu. Punya frame untuk dia punya itulah instruction text lah. Ataupun instruction diagram. Sebab dia guna sequential diagram. Ini instruction diagram lah kan. Okay. So tengok sikit dia ada start up ni. So ni home movement lah. Zero okay. position. First kali nak gerakkan robot ni, boleh cuba siapa nak cuba? Mana? Tak kat sini dulu. Okay. Silakan. Cari button tulis free dekat sini. Atas tu. Tu gripper. Tu atas. Free button. Ada. Dah. Ni. Okay, tekan free button. Dia akan release semua brake dan kita boleh gerakkan dia. Gerak. Tapi depan. Bengkok kan? Bengkok kan? Ni tengok ni. Dia punya join. Ni join ni. Semua sendi boleh gerak Sendi boleh gerak. Dah. Okay, dah ready. Okay, contohnya release. Tekan teach. Bila tekan teach, dia keluar satu point kat sini. Okay, 2 point tu dia dah save coordinate sekarang. Okay, teach lagi 1 point. Dekat. Okay. Jangan. Okay, teach lagi 1 point. Okay, dah 2 point kita teach. So, kita nak run kedua-dua point ni. Dah ready lah, maksudnya dah boleh run lah. Sebab kita dah teach. Tekan je play. Mana? Ni. Play. untuk teach tu. Single press je? Satu single press lah. Satu position, satu teach.
Dia pergi tak pergi home dulu. Kau tak. Kita tak. Yang mana nak Stop bagi balik? repeat ni? Stop. Stop. Start ni. Stop dulu. Okey. Tarik je note ni pergi ke atas ni. Close loop. Ni. Tu. Tarik pergi atas ni. Sini. Okey, play balik. Dia balik. Dia tak bersih lah. Boleh je nak cakap. Dan dia auto save. So dia akan loop lah dua motion yang kita dah Boleh buat kipas ni, kipas. Okay, so sekarang ni movement dia sangat-sangat varies lah kan. Dia ikut 5%. sebab motion dia ada acceleration dan deceleration. Sebab tu kita tengok dia punya Mana 5%. nak tambah laju. Kalau kita nak tambahkan speed, tekan tambah. So dia akan jadi 10%. 5 dengan 10, 5 warna hijau, 10 warna biru. Yang kat depan tu warna hijau, yang belakang tu warna biru. Ni. Tekan tambah, tekan lagi balik. Oh, laju. Tak pakai laju. Okay, so 15 ni warna hijau. Ni biru warna hijau kan. Bila tekan nak sampai ke 20, dia jadi warna biru. Biru. Dia Speed tu kita kena tekan MA button lama-lama. Ya. Okay. So kita store dia punya speed. 20%. 20%. Okay, cuba stop. Okay, save file ni dulu. Dia auto save sebenarnya. Dia dah ni okey ya. Okey, pergi dekat run setting balik. Run setting. Cuba tengok dekat kita punya yang current. Cari yang hijau je. 20%. 20%. Okey. Masuk dalam automod dia banyak button sikit tekan, tapi simple je sebenarnya. Tadi ni manual kan? Ni manual warna hijau. Manual tak run. Blinking manual tengah run. Biru static auto tak run. Biru blinking auto running. Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada auto mode. Kita dah pilih file ni kan. So ni dah maksudnya hijau ni maksudnya dah pilih lah. View balik lah. Yes lah kan. Okay, lepas tu Kena view balik lah. pergi dekat view. Pergi kat connect. Release control. Okay, kita nak masuk dalam auto mode ni. Cara dia kena tekan, ini saya buat dulu tekan button MA ni lama-lama sampai bunyi beep. Lepas tu tekan plus, minus, minus. Oh, gitu. Dia punya sequence lah. Dia punya sequence button. Memang macam tu. Dia bunyi beep. Masa tekan plus, minus tu kena bagi bunyi. Kalau tak bunyi, dia akan reset balik sequence ni. Okay, saya cuba tekan lama-lama. Dengar bunyi, dia bunyi sikit kan. Masa kita tekan plus minus tu dia bunyi sikit. Okay, sekarang ni dalam auto mode. Betul lah, biru dah. Sekarang ni dalam auto mode. Jadi auto mode ni sebenarnya akan run application kita. Selected. Kita release control dan kita play je. Okay, dia ni lah. Tapi sebenarnya kita akan program dia supaya dia standby, tunggu apa-apa lah. Yang macam production line ni dia tunggulah, kena tunggu sampai release. Okay, cuba pergi masuk. Cuba. Okay. Okey, orang lain pula. Lulus. Orang lain pula. Tekan Degree. So nanti kita akan tengoklah dia punya spec. Dia ada beberapa area limitation. Contoh dia dah define. Contoh kan ni tadi join 6 5 lah. 6 5 4. 4 ni. Yang saya pulas tadi ni 4 So kalau saya pulas ni takut putus lah host. Dah ni. Dia pun ada limitation dia. Cuba tengok, kompresor tutup tak? Limitation on every angle tu dia ada limitation. Okey. Setiap join ada limitation. Dia akan bunyi alarm kalau ada limitation. So kalau kita pulang Cuba saya bagi langgar. Kita pulang sampai habis nanti dia keluar lampu merah Dia tak berapa considering kan? Langgar tak? Agak-agak. Agak-agak langgar. Tak langgar lah. Kalau tak kena ganti lah. Langgar. Langgar? Ya. Sebab apa? langgar. Boleh langgar. Jadi tak apa, nanti saya configure. Sebab ni ada buat baru. Sebenarnya kita boleh define workspace dia. Kita nak limitkan daripada maximum angle dia
Contohnya 270. Tapi sebenarnya workspace dia akan berlanggar dengan hidrolik. So kita nak buat dia boleh pusing sampai sini je. Kita nak define limit dia sampai sini je. Boleh. Tapi sebab ni tukar motherboard baru, saya dah program lah sebelum ni. Dah tukar motherboard baru dia tak pick up dulu. Tarik. Guna point. Bawah je. Bawah dia. Dia akan auto lah. Bila kita letak dia terus connect dengan next point lah. Okey. Saya tak nak teach guna free point. Tadi saya teach guna free point. Ni saya nak teach guna point terus. Saya drag ibarat malas nak pergi sana. Nak duduk sini je buat Okey, tekan edit button. Mana edit ni? Tu edit button. Okey. Ini saya tak sentuh lagi. Nanti kita akan tengok juga. Tapi sekarang ni kita nak tambah je satu point yang baru. Okey. Tadi point yang sini ada 2 kat sini kan? 2 je ni kan? Okey. Kita gerakkan dulu. Kita gerakkan dia dulu. Pergi point manager. So inilah point sekarang. 3 point tu lah. Ni point sekarang. Kalau terus nak kata contohnya gerak dekat sini tapi tak nak tekan point, nak teach kat sini. Kita gerak dekat sini tapi kita tak tekan point. Tapi kita boleh save point dekat sini. Macam mana nak buat? Override new post with this point. Okey, lepas tu kena tekan OK. Kalau tak tekan OK dia tak. Mana OK? Scroll bawah. Oh. Okey. So kita dah save lah point ni. So ni lah point ketiga tu. Tapi betul. Cuba tarik lagi satu point. Tarik lagi satu point. Kali ni gerakkan. Okey. Tekan edit. Tekan edit. Edit. Pergi point manager. Tadi kita override. Tapi sekarang ni kita nak gerakkan dia. Tekan controller. Okey. Kita boleh gerak by join. Okey. By join ni maksudnya setiap join ni kita boleh gerakkan dia. Dia akan bergerak mengikut join. Okey, cuba gerakkan ikut join. So sekarang ni kita nak gerakkan, kita nak pusing join satu. Ni Plus minus. Ni. Oh ni. Nampak dia gerak kan? Gerak. Tekan lama-lama. Tekan lama-lama. Tak boleh. Tu. Kena tekan lama-lama. Okey, nak naikkan speed tinggikan. Speed nak naik 5 ke? Paling tinggi 3. Tiga je. Satu. Kan lagi plus. Okey, tu kerja tu tiga. Plus. Okey. Ini kita gerak plus minus. Okey, kita nak gerak masukkan certain value. Contohnya sekarang ni tengah increasing, nak tekan? Dia dalam bentuk degree ke? Ya, betul. Okey, saya nak set pergi kosong. Kosong. Okey, set kosong. Tulis kat sini kosong. Kosong. Tekan move. Move lah. Move. Tekan lama-lama. Dah lama. Dia akan gerak sampai kosong. Lepas tu dia berhenti. Jangan sampai sana 90 hari ni. Sini kosong. Ya. Dia boleh Point satu boleh pergi plus minus 2 kosong. Sampai tu ni. Okey lah. Lipat. Okey. Tadi kita gerak satu. Saya nak gerakkan semua sekali kosong. Semua tulis kosong. Semua kosong. Semua tulis kosong. Kosong. Tu dia duduk melintang tadi lah. Home. Dia pergi home. Okey, beres. Oh, jadi home balik semua ni? Move lama-lama. Move lama-lama. Buat serentak lah. Buat serentak Dia buat serentak. Semua join akan gerak serentak. Angkah. Tak ada ni. Angkah. Betul? Override? Ni. Ya. You post to this point. Ya, betul. Okey. So, kita boleh buat macam kita Tengok buat satu balik. function. Tengok balik. Sekejap. Tengok balik. Di point manager. Point manager. Controller ni kan? Controller. Kosong. Betul lah tu. Move balik. Kanan-kanan. Ada lagi tu? Apakah? Kenapa dia tak save? Oh, sorry. Betul. Ni Cartesian. Cartesian. Bukan join. Bukan join. Join yang kosong. Cartesian. Kita tengok lagi Cartesian. Kita tengok join dulu. Cartesian. Okey. Okey dah. Angka? Mana bangkang? Patah. Back. Baik. Angka. Kita dah save kan tadi kan? Okey, loop balik. Loop balik. Tadi loop sini kan? Sini tarik sini. Betul. Dah dia. Okey. So, kita run. Ni pergi home ni. Dia akan pergi 2 point yang kita teach tadi. Lepas tu patah balik Pergi home. belakang, lepas tu kita pergi home. Macam mana run tadi? Lupa lah. Macam mana run? Save dulu kan? Dah save Ada auto save kat sini. Auto save. Run Run dulu. sini lah. Ni. Run terus lah. Okey? Dah tekan ni? Tu dah tekan belum? Tekan. Dia sampai ni lah. Ini dapat minum lagi. Belum auto lagi. Lepas ni kita buat auto lah. Okey, kita naikkan speed. Contohnya kali ni kita save speed 10 lah. Tadi 20 kan? Laju sikit lagi. 30 lah.
Ada 4 ni kan? 3, 4. Okay ke? Kan A lama-lama untuk save speed. Okay, stop. Biasa lah tu. Stop mana? Ni stop. Itu release tu. Pergi kat connect, release control. Sini ya? Save tak? Sorry, save dulu. Ni save. Save. Save dulu. Pilih file tu, training, okay. Okay. Lepas tu Di atas tu. pergi kat ni, Macam tadi tu. connect, Connect, pergi release tu. release control. Okey, tekan Pergi lama-lama. kat- tekan lama-lama, plus minus, plus minus. Tekan lama-lama. Ni nak tukar auto Ah, kan? dia tukar auto. Tekan lama. Tekan lama-lama. Okey, Plus minus. campur tolak. Plus, Tolak, minus, campur. plus, Campur, plus, tolak. minus. Dah. Okey, play. Okay. Play. Then play. Okey. Oh. Okay. Cuba tengok yang ni boleh speed sampai berapa? Oh, macam mana? Oh, banyak. 3%. Okay. So, access tadi, kita access menggunakan point manager. Tapi kali ni kita access direct. Ni ibarat macam kita ada teach pendant, kita teach dia lah. Tapi teach menggunakan controller lah, ataupun direct pada CPU dia. Okay. So, okay, pergi dekat base. Dia nak nampak sebenarnya ni sekejap. X position. Ni lah. Ni MM ni, letak MM. Tekan move ke tekan Plus minus pun boleh, nak gerak direct boleh. Tekan 3% dulu lah, laju sikit nampak. 3%. Banyak. Ni boleh? 5%, tak 5%. Katil seal lain. Oh. Okay. So, 12%? 5%. 5% lah, 5%. Okay, betul? Perlahan. Okay. So, sekarang ni dia adalah X dari pandangan base. Cartesian lah. Tapak base ni lah. Oh, base dia tu. Nampak base tu. Base ni punya X. Okey. Dia dua tool nanti, tool punya X. Langgar je? Langgar ke? Dia dah reach maximum angle lah. Oh. Ni. Cuba Mana tengok. balik. Minus balik. Dia biar dulu. Tekan je lama-lama. Okay, cuba Y pula. Wah, ni baik. Bau. Why? Gerak. Okay. Plus minus ha. Main-main je lah. Dia pusing je. So Y. Langgar? Langgar ke? Oh, langgar. Oh, bukan. Ini Dia reset. default kosong. J1 sampai J6 kosong adalah default. Macam tadi kan. Tadi kita dah letak X ni sepatutnya dia kena gerak ke mana? Tekan X plus. Masih sama lah. Masih sama dengan B. Dia pergi ke sini. Tapi tuan kena imagine gripper tu duduk straight lah. Set. Sekejap, pangkal dulu. Pangkal dulu. Ni buang ni dulu. Buang ni note dulu. Ni buang dulu. Ni buang note. Buang line. Close loop. Okay, baru tarik set. Sekejap, tekan ni. Tekan edit, ada benda lagi tak? Ni nanti dia tunjuk sebab dia juga panjang ke. Tak ada. Okey. Okay, cuba kita try explore lagi satu note. Okey. Pergi dekat edit note tu. Boleh kecilkan tu. Ha? Macam kita nak kecilkan dia macam Sebab nanti ada banyak note kan. Lepas tu set apa Okay, ni? kita boleh tekan kat sini kan. Set variable. Tadi cek ni tarik apa tadi? Set Set variable ke? Okey. So tak payah lagi set ni. Set ni besok lah kita tengok. Pangkal dek. Sekejap, mana ni satu? Kita buat move. Edit. Dia adalah sama dengan sama je dengan apa? Point tadi. Tapi kita boleh define Terus. exact position kat mana kita nak. Kan? Daripada home. Pergi home balik. Kita run point by point. Tadi kita run seluruhan. Ini base point. Apa pula?